ditempelak lah. Akan ditempelak pada hari kiamat nanti kepada orang-orang yang tak percaya adanya neraka. Dia tak percaya. Dia mengejek-ngejek orang yang bercakap tentang kehidupan selepas mati, ataupun orang yang bercakap bahawasanya adanya api neraka. Maka akan dikatakan kepada orang yang seperti itu, akan dikatakan apa? Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Pergilah kamu, pergilah ke neraka yang dahulunya kamu sering mendustakannya. Siapa yang akan tempelak orang kafir yang mendustakan neraka ini? Malaikat. Akan ada malaikat. Malaikat yang akan hambat. Macam kambing kena hambat balik masuk ke kandang, maka manusia juga akan dihambat untuk masuk ke neraka. Dalam satu surah berbunyi, wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara. Ayat yang saya bacakan tadi terjemahannya, akan dihambat orang-orang kafir ke dalam api neraka secara berkumpulan. Satu rombongan demi satu rombongan akan ada yang hambat. Sudah tentulah orang yang diberitahu kepada dia bahawasanya dia akan masuk neraka, setelah dibuat penghisapan, diputuskan, mahkamah di padang mahsyar putuskan masuk neraka. Mahkamah putuskan masuk neraka. Kalau kat dunia, bila hakim tu dia ketuk dan buat keputusan, dan keputusan itu, contohnya hakim memutuskan pesalah dikenakan hukuman mati, dia ketuk saja, maka maknanya benda itu telah diputuskan. Dan bagaimana reaksi pesalah? Family dia akan menangis, dia pun akan menangis. Sedangkan sebahagian daripada keputusan itu masih lagi boleh dirayu, boleh rayu lagi. Tetapi bila diputuskan kamu ni masuk neraka, sudah tentulah akan bertempiaran, ketakutan nak cari kot-kot ada tempat yang boleh menyorok, ataupun ada tempat yang boleh berlindung. Dan akan ada petugas-petugas yang akan kawal, akan kepung. Pesalah-pesalah neraka ni tidak ada tempat untuk lari. Siapa petugas-petugas itu? Malaikat. Dan malaikat akan bawa masuk ke neraka berbondong-bondong, satu rombongan demi satu rombongan dibawa, dihumban masuk ke dalam api neraka. Maka malaikat sampai hambat mereka, malaikat akan kata, pergi ke neraka yang dulu kamu dustakan. Kamu kata tak ada. Kamu kata ini para nabi ni hanya nak takut-takutkan orang. Para nabi ni cerita benda yang khayalan. Para nabi ni, para pendakwah ni, para ustaz ni, sekarang ni kamu pergi masuk ke sana. Kemudian intaliqu, pergilah ke neraka yang mempunyai 3 cabang. Di terjemahan dia, pergilah ke naungan yang ada 3 cabang. Itu terjemahan literal dia. Dalam terjemahan pimpinan Ar-Rahman, dia terjemah apa?
Ayat yang apa? Pergilah kamu kepada naungan asap neraka yang bercakap tiga. Naungan, tengok terjemahan dia, naungan asap neraka yang bercabang tiga. Dia dalam bahasa Arab, naungan ni dipanggil apa? Zil. Zil, naungan. Dia di hari akhirat dia ada dua naungan. Naungan ni maknanya teduhan lah. Teduhan, tempat berteduh. Ada beberapa kumpulan manusia pada waktu hiruk pikuk hari kiamat, mereka ditempatkan di tempat khas. Tempat khas. Dan mereka ditempatkan di tempat yang mereka tidak kena dengan kepanasan dan terik matahari. Disebut bahawasanya di padang mahsyar, jarak matahari dengan kepala manusia jaraknya hanyalah 1 kilometer. Mil, 1 mil, 1 kilometer. Ada satu lagi tafsiran. Mil ni dalam bahasa Arab dia ada dua makna. Satu maknanya mil lah, mile, 1 kilometer. Satu lagi, mil ni maksudnya batang celak. Batang celak maksudnya apa? Jarak matahari, kalau berdasarkan tafsiran kedua, jarak matahari dengan kepala manusia hanyalah 1 batang celak. Kalau 1 kilometer pun, kita ni, matahari dengan kita berapa? Jauh, berjuta-juta. Kita rasa kepanasan dia, sangat panas. Kalau musim panas, rasa panas dia membakar kan? Apatah lagi kalau dia hanyalah antara kepala manusia dengan matahari 1 kilometer. Ataupun apatah lagi kalau jarak dia 1 mil sahaja, 1 batang celak. Jadi waktu tu kita perlukan apa? Bila waktu panas macam tu, kita perlukan apa? Kita perlu teduhan. Ada pokok tak nak berteduh kat sana? Ataupun ada bangunan, ataupun ada atap? Tak ada. Tapi ada satu tempat yang disediakan untuk menaungi orang tertentu. Apakah naungan itu? Naungan itu adalah naungan arash. Arash akan ada orang yang mana diletak bawah arash. Arash ni besar, jadi dia ada teduhan dia. Maka sebahagian manusia akan diletakkan di bawah naungan arash. Nabi sebut ada 7 kumpulan manusia yang mereka ini akan diletak bawah naungan arash. Dan kita harapkan kita salah seorang termasuk dengan dalam individu 7 kumpulan tadi. Biasa dengar kan 7 kumpulan, yang pertama, yang kedua sampai yang ketujuh. Tapi antara yang disebutkan adalah satu orang pemuda yang dia membesar dalam mentaati Allah. Maksudnya apa? Dia daripada kecil memang jenis membesar dengan agama. Daripada kecil, remaja, belia sampai tua, dia memang daripada kecil nasya'a ala ibadatillah. Dia membesar dalam keadaan beribadah kepada Allah. Satu golongan. Siapa lagi yang Nabi sebut golongan yang akan duduk bawah arash? Orang yang hati dia berpaut dengan masjid. Dia pergi mana pun, duduk kat pasar, duduk kat pejabat, pergi travel, hati dia tu tertakluk dengan masjid, nak cari masjid juga. Kalau berjauhan dengan masjid ni, lama-lama dia jadi tak sedap, tak senang. Dia dengan masjid ni macam ikan dalam air. Kalau duduk luar masjid, macam ikan luar daripada air. Nabi sifatkan wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hati berpaut dengan masjid. Ada satu orang kawan, dia nak pergi London. Dia tanya apa yang, maknanya nak buat apa supaya travel ni ialah pergi tu melancong, pergi pula negara-negara Islam. Apa perkara yang kita boleh buatlah sebagai pelancong Muslim? So saya cakap dia, kita bagi amalan yang mudah lah. Pergi ke mana pun kita cari masjid. Pergi ke mana pun cari masjid. Cari masjid tempat apa. Pergi Jepun, cari masjid. Supaya kita ni termasuk dengan golongan
yang dia pergi mana pun dia fikir kat mana masjid. Nak pergi masjid. Maka insya-Allah itu salah satu golongan yang duduk bawah naungan Arasy. Yang disebutkan lagi satu orang lelaki yang dia digoda, Nabi kata dia digoda oleh satu orang perempuan yang hartawan, yang jelitawan. Maknanya perempuan yang cukup package lah, kaya, cantik. Dia goda lelaki ni maknanya untuk buat maksiat. Dalam keadaan peluang tu ada. Maksudnya orang tak ada, peluang tu ada. Tapi dia punya iman kuat, dia tolak. Dan dia kata kepada perempuan tu, aku takut kepada Allah. Walaupun maknanya perempuan tu cantik, kaya pula, peluang ada, tak ada siapa nampak. Tapi dia ada satu kekuatan iman, dia tolak. Dan kenapa dia tolak? Ada orang dia tolak mungkin sebab perkara-perkara tertentu lah. Contohnya dia tolak sebab saya ni jenis orang setia dengan isteri, contohlah. Maknanya bukan kerana Allah jugalah, kerana isteri. Tapi dia ni, dia tolak dan dia kata kepada perempuan tu, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Tak nampak. Ini pun lelaki yang Nabi sebut akan duduk bawah naungan Arasy. So siapa lagi yang Nabi sebut duduk bawah naungan Arasy? Pemimpin yang adil. Pemimpin apa maksud dia? Imam ni pemimpin lah, presiden, perdana menteri, raja, sultan. Maknanya orang yang memegang tampuk pemerintahan. Dia begini, bila kita dapat amalkan agama, dia punya pahala dia punya darjatnya, dia berbeza-beza ikut kita punya mujahadah untuk buat benda tu. Orang yang mana dia tak ada kuasa, dan bila dia tak ada kuasa, dia tak adalah menzalimi orang, contohlah. Kita kata itu biasalah, kau tak ada kuasa. Ada kuasa tak tahu lagi, kan? Tapi orang yang dia ada kemampuan, untuk aniaya orang sebab dia ada kuasa. Dia ada kemampuan untuk mengambil harta orang sebab benda tu di hujung jari dia je. Dia boleh buat, tapi dia tak buat. Pemimpin ni maksudnya orang yang dalam sebuah negara tu macam super power lah. Setiap benda tu hujung jari dia. Kalau dia nak buat benda yang dia suka, dia boleh buat lah istilahnya. Tapi dalam keadaan yang macam tu, dia boleh tahan diri dia untuk tidak buat. Maka orang ni darjat dia tinggi. Dia ni, pemimpin yang adil ni, dia akan boleh memintas ahli ibadat. Sebab ahli ibadat dia tak ada apa-apa komitmen, kan? Dia jaga diri dia je lah, kan? Dia jaga diri dia je. Orang ni dalam keadaan jaga rakyat, jaga ramai orang, jaga perbendaharaan negara, jaga kewangan negara. Dalam masa yang sama dia dapat jaga agama. Orang ni hebat. Orang hebat maksudnya dia ada satu kekuatan dalam diri, iman, untuk dia boleh buat macam tu. Sebab tu darjat dia tinggi. Nabi sebut satu orang peniaga yang bersikap benar, yang amanah, dia punya darjat punyalah tinggi. Dia akan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada. Nabi sebut peniaga. Peniaga yang amanah dengan orang biasa yang amanah, darjat peniaga yang amanah lagi tinggi. Dua-dua amanah, tapi peniaga yang amanah darjat dia lagi tinggi. Sebab apa? Sebab dia dalam keadaan cabaran ni lah. Orang meniaga ni, dia punya ujian dia bagaimana dia dapat memaksimalkan keuntungan. Peluang-peluang tu ada je kalau dia nak buat, tapi dia jaga diri dia, iman dia jaga dia tak buat. Dia boleh je untuk tidak amanah. Bila dia tak amanah, dia dapat untung lebih, tapi dia tak buat. Macam orang yang tak ada harta, dia tak diuji oleh harta. So kalau dia tak diuji oleh harta dan dia tak buat benda-benda yang salah, itu biasa. Dia tak ada barang tak ada, kan?
Barang untuk buat salah tak ada. Orang yang ada barang untuk buat salah tapi dia tak buat, orang ni lagi tinggi dia punya darjat dia. Orang ni lagi tinggi makam dia di sisi Allah. Sebab itu Nabi kata dia punya tinggi makam dia, dia akan dikumpulkan bersama Nabi, bersama siddiqin, bersama syuhada. Sebab itu kita jangan heran nanti ke hari akhirat, orang yang kat dunia ni kita kenal sebagai businessman, kita tak kenal dia lah sebagai orang yang dia datang sembahyang tu biasa je lah, tapi dia ni lebih orang kenal sebagai businessman, orang berniaga. Kita jangan pelik nanti ke akhirat, bila tiba di padang mahsyar kita tengok dia ni punya kedudukan lagi tinggi daripada kita. Lagi tinggi daripada kita. Sebab apa? Dengan bisnes yang dia ada, dia jaga perintah Allah, dia tidak menipu, dia tidak khianat, dia amanah. Mungkin dia lagi tinggi darjat daripada kita yang duduk kat masjid. Dia lagi tinggi. Siapa yang cakap? Nabi cakap. Dia punya tinggi darjat dia bersama Nabi, bersama siddiqin, bersama orang yang mati syahid dan bersama orang yang soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu lagi naungan. Quran pakai naungan juga. Dalam surah Waqiah disebut wazillim min yahmum. Ada naungan juga. Tapi naungan itu datang daripada kepulan asap api. Api bila dia kuat, dia akan mengeluarkan asap. Dan bila asap tu begitu tebal, dia akan membentuk macam naungan lah. Jadi Quran sebut kepada orang kafir ni, kamu pergilah kepada naungan. Bila sebut naungan tu macam berbunga harapan. Suruh duduk bawah naungan, kan? Naungan. Tapi malangnya naungan itu datang daripada hitam kepulan asap. Api neraka. Api neraka besar. Dia punya besar api neraka menghasilkan kepulan asap yang tebal. Dan dia punya kepulan asap yang tebal itu macam naungan. Tapi beza dia, naungan aras sejuk, naungan kepulan asap api neraka panas. Dan Quran sebut lagi kepulan asap api neraka tu dia punya besar sehingga dia bercabang tiga. Cabang tiga. Nak gambarkan dia besar sangat sehingga dia bercabang tiga. Kalaulah asap dia pun besar macam tu, api dia macam mana? Quran ajak berfikir. Quran tak sebut api, sebut asap. Asap api neraka. Kalau asap dia macam tu, api dia macam mana? Asap daripada api. Kalau asap dia pun dah panas, kalau kita kena asap api neraka, hancur badan. Tak kena api. Maka bagaimana kalau kamu kena bakar dengan api dia sendiri? Fikir. Kalau dia punya asap ni. Kemudian ila zilli zi salasi syu'ab. Dia ada tiga. Kemudian la zalilin wala yughni minal lahab. Sepatutnya bila kita sebut teduhan, dia bersifat meneduh, menyejukkan. Tetapi Quran kata jangan salah faham. Teduhan yang bercabang tiga ni tidak meneduhkan. Dia teduhan yang besar sampai bercabang tiga, tapi tidak meneduhkan. Dan teduhan itu tidak boleh menyelamatkan daripada julangan api neraka. Tak boleh selamatkan. Jadi pilihlah, kamu pilih sendiri. Dalam syurga ada buah, dalam neraka pun ada buah. Dalam syurga ada air, dalam neraka pun ada air. Dalam syurga ada teduhan, dalam neraka pun ada teduhan. Dalam syurga ada kawan, dalam neraka pun ada kawan. Tapi beza. Kalau air dalam syurga
Masya Allah, susu, air sedar, arak. Tapi kalau air dalam neraka adalah kumpulan nanah-nanah ahli neraka. Himpunan nanah, minum nanah, minum danum, panas, minum menghancurkan usus. Minum tu hancur usus. Bukan minum, baru rapatkan ke muka, muka dah berjatuhan dia punya kulit. Jadi fikirlah, kamu ada pilihan, kamu ada ikhtiar dalam kehidupan, pilih. Semua di hujung tangan. Pilih nak yang mana satu. Jadi Quran dia ajak fikir. Nak layan nafsu tu, nak layan je nafsu sampai tak sudah. Apa yang nak buat, tapi dapat inilah. Ataupun tahan sekejap, kan? Bukan agama tak bagi kita memberi kepada nafsu, bagi, tapi ikutlah agama, ikutlah panduan agama. Kemudian seterusnya, innaha tarmi bi syararin kal qasr. Ini nak gambarkan api neraka dia punya besar. Dia kata api neraka melontarkan percikan. Api kan ada percikan api itu syarar. Bahasa Arab ni percikan api ni syarar. Sesungguhnya api neraka memercikkan percikannya, yang percikannya begitu besar seperti sebuah istana. Api nampak punya percikan api kan kecil je, tapi Quran kata percikan api neraka, satu-satu percikan itu seperti sebuah istana, bangunan besar. So kalau percikan dia besar istana, dia tu sendiri besar mana? Fikir lah. Kalau percikan dia tu besar istana, dia tu besar mana? Fikir. Kemudian tak habis lagi, Quran sebut ka'annahu jimalatun sufra. Kalau kita tengok percikan api tu, Quran kata dia pun nampak, api kan warna kuning, warna merah, dia seperti rombongan unta. Seolahnya kita nampak macam gerombolan unta sedang melayang-layang. Macam tu. Unta kan besar. Bukan dia kata seekor unta, seperti gerombolan unta sedang melayang-layang. Kita nampak percikan dia tu macam unta kan binatang besar. Bukan seekor, satu gerombolan. Itu dia besar api neraka. Maka Quran kata wailul yawma idzil lil mukazzibin. Hari kiamat ni merupakan hari celaka bagi orang yang mendustakannya. Hari ini memang hari sial untuk mereka. Tak ada buat apa. Tak ada sebarang untung langsung untuk mereka. Tak ada. Maksudnya orang yang dustakan akhirat ni, dia kafir lah. Dia kafir. Satu orang dia kata neraka tak ada. Contohlah, satu orang dia kata tak ada ni, hidup lepas mati ni tak ada. Kalau dia tu Islam asalnya, kalau dia cakap macam tu, dia beriktikad macam tu, dia kafir. Kafir. Mengingkari akhirat, kafir. Kata neraka tak ada, kafir. Quran kata ada, kamu kata tak ada. Allah kata ada, kamu kata tak ada, kafir. Sebab tu ni mendustakan hari akhirat ni sebenarnya merujuk kepada orang kafir. Orang kafir yang mendustakan adanya hari akhirat. Kemudian sebab tu Quran kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tolong jangan mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Tolong jangan mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Kalau satu orang tu dia mati dalam keadaan Islam, walaupun dia tak solat, walaupun dia tak zakat, walaupun dia tak puasa, dia masih ada can masuk syurga. Dia ada can. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, walaupun dia membunuh, dia masih ada can masuk syurga. Tapi kalau sekadar la ilaha illallah pun tak ada, tak boleh buat apa. Nabi pun tak boleh bagi syafaat. Nabi tak boleh bagi syafaat. Jadi paling kurang mati mengaku Tuhan tu Allah.
mengaku Nabi Muhammad pesuruh Allah. Paling kurang. Sebab itu Nabi SAW pernah bercakap dengan pakciknya, wahai pakcik aku, Abu Talib, ucaplah la ilaha illallah. Yang dengan la ilaha illallah itu aku akan berhujah bagi pihakmu, selamatkan kamu di hari akhir. Maknanya tolonglah pakcik, paling kurang sebutlah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau tidak, tak ada can untuk masuk syurga walaupun sehari. Kemudian Quran sebut ayat yang seterusnya, hadza yaumu la yantiqun wa la yu'dhanu lahum faya'tadirun wailun yawma idzin lil mukaththibin hadza yaumul fasl jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaidun fakidun wailun yawma idzin lil mukaththibin. Terjemah. Inilah hari mereka tidak dapat berkata-kata kerana masing-masing terbinga-binga ketakutan, dan tidak pula diizinkan mereka bercakap, maka mereka tidak dapat meminta maaf. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan hari akhirat. Inilah hari pemutusan hukum yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kami himpunkan kamu bersama-sama orang-orang yang terdahulu dari kamu. Oleh itu, kalau kamu ada sebarang tipu helah melepaskan diri, maka cubalah kamu takutkan terhadap azabku. Kamu lakukan terhadap azabku. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Di Quran sebut lagi, dia kata hari kiamat ni hari manusia tak boleh bercakap apa-apa. Tak boleh bercakap. Hadza yaumul la yantiqun. Mereka tak boleh bercakap dan tidak diizinkan bercakap. Kalau orang buat salah kat dunia, ada orang dia guna kepetahan lidah dia untuk bela diri. Dia salah, tapi dengan lidah ni dia guna untuk pusing, menyebabkan dia jadi tak salah. Tak apa. Dan berapa ada orang yang mana dia gunakan kepetahan dia untuk ambil hak orang lain. Dia punya orang yang dia zalimi itu tak pandai cakap, tak pandai bela diri, orang kampung, dia orang belajar sikit. Jadi dia guna dia punya kepetahan lidah ni untuk kelentong, ambil tanah orang, kelentong, ambil duit orang. Orang kampung yang tak boleh cakap ni tak boleh buat apa lah. Nak bela diri pun tak reti nak explain. Jadi kita kata orang yang dizalimi ni dia jangan takut. Kalau hak dia dizalimi kat dunia, dia akan dapat balik ke akhirat. Orang yang petah bicara kat dunia ni dulu, nanti ke hari akhirat lidah dia keluh, tak cakap apa. Tak boleh. Jadi Quran kata hari kiamat ini adalah hari yang mereka tidak boleh bercakap, dan mereka tidak diizinkan untuk bercakap. Yang dengan bercakap itu mereka boleh memberi alasan. Kok kata boleh bela diri, boleh bercakap, tak diberi izin. Mereka tidak diberi izin bercakap yang membolehkan mereka memberi alasan. Tak ada. Halas. Kemudian Quran dalam surah ni dia ulang banyak kali, celakalah hari itu untuk orang yang mendustakannya. Kemudian Quran sebut lagi, hari kiamat ni adalah hari keputusan dibuat. Hari ini hari keputusan dibuat. Hari ini kami akan kumpulkan kamu dan orang yang terdahulu. Hari kiamat ni adalah hari Allah Ta'ala kata kamu yang baca ni, yang dengar, yang diturunkan Quran pada ketika itu, kamu wahai manusia sampai hari kiamat dengar, hari kiamat adalah hari yang kamu dan orang sebelum kamu akan dikumpulkan satu tempat. Kamu dan orang sebelum kamu akan dikumpulkan satu tempat.
orang yang moyang kita, atas lagi daripada moyang kita, atas lagi daripada moyang kita. Semua tu yang meninggal 1000 tahun lepas, 2000 tahun lepas, 3000 tahun lepas, 5000 tahun lepas, 6000 tahun lepas, 7000 tahun lepas, semua tu akan dikumpulkan. Maksudnya apa? Kalau orang yang dah meninggal 3000 tahun lepas, macam mana dia punya tubuh dia? Dah jadi apa kita tahu? 5000 tahun lepas lagi ya. Tapi di hari bila berlakunya hari kiamat, semua yang dah jadi tulang belulang ataupun mungkin dah jadi tanah ni, semua tu akan dihidupkan semula. Cuma nak kita boleh jumpa tak jumpa tak tahulah. Berapa ramai manusia ada. Kalau sekarang ni jumlah manusia 7 bilion sekarang ni pada tahun 2025. Jadi kalau campur orang yang pernah hidup, berapa banyak manusia yang pernah hidup atas muka bumi? Allah tak tahu. Trilion lebih. Yalah sekarang pun 7 bilion kan. Jadi kalau 1000 tahun lepas, sepanjang 1000 tahun tu, berapa orang hidup, berapa orang mati kan. Jadi maknanya padang mahsyar ni, dia jadi padang yang sangat sesak. Boleh tak nanti kat padang mahsyar kita jumpa moyang kita? Moyang kan? Jumpa hang tuah kan? Contoh lah. Ada lah, hang tuah tu ada lah kat padang mahsyar. Tapi nak jumpa waktu tengah sesak tu mungkin tak jumpa lah. Kat padang merdeka pun tak jumpa. Bila ada perhimpunan manusia kan, ramai sangat orang. Kat padang mahsyar tak tahu, tak jumpa. Jadi di hari kiamat ni, hari keputusan dibuat. Dan kamu dan orang sebelum kamu akan dikumpulkan satu tempat. Antara sifat Allah dipanggil, antara salah satu daripada sifat Allah dipanggil Jami'. Jami' ni maksudnya zat yang mengumpulkan. Zat apa? Yang mengumpulkan. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, yauma yajma'ukum liyaumin la raiba fi. Hari kiamat adalah hari yang Allah kumpulkan kamu semua. Untuk hari yang tidak ada syak akan berlaku. Allah kumpulkan. Maknanya orang mati ni macam-macam jenis. Ada orang mati kena makan dengan ikan. Ada orang mati kena makan dengan buaya. Ada orang mati kena makan dengan burung hering. Maksudnya tubuh dia tu ada dalam perut burung hering. Contohlah kita kata ada orang dia mati, dia punya tubuh kena makan dengan buaya. Jadi so bila buaya makan tubuh dia akhirnya menjadi daging buaya. Betul tak? Macam kita makan daging lembu. Daging lembu tu akhirnya jadi daging kita, betul? Dia punya zat-zat akhirnya bertukar jadi tenaga lah untuk kita dan sebagainya, jadi daging. Jadi ada orang dia mati masa bom Hiroshima. Ada orang dia mati tubuh dia berkecai, bercampur dengan tanah. Ada orang dia mati kena makan dengan ikan piranha. Maksudnya contoh, tubuh dia ada dalam 1000 ekor ikan piranha. Yalah ada 1000 ekor makan, jadi beda seorang sikit. Ada orang dia punya tubuh dia ada dalam perut manusia, cannibal. Contohnya dia ni jadi mangsa cannibal. Jadi dia ni daging dia tu ada dalam perut orang. Cannibal tu pula kena makan dengan cannibal lain juga. Maksudnya jasad manusia ni bersepah-sepah yang mati. Ada yang bercantum dengan batu jadi fosil, ada yang bercantum dengan tanah. Tubuh tu dengan tanah tu dah jadi sekali, tak ada beza lah. Dia punya hancur ni. Ada yang dia jadi sebahagian daripada tubuh binatang. Maka bila berlaku hari kiamat, semua tu akan dikumpulkan balik. Bertabur ni akan dikumpulkan balik dan dibentuk balik jadi tubuh yang sempurna. Siapa yang boleh buat macam tu? Dan jumlah
tubuh yang perlu dikumpulkan balik ada trilion, ratusan trilion tubuh yang perlu dikumpulkan, yang dah bersepah-sepah ni dikumpulkan, dicantumkan, jadi tulang balik, jadi daging balik, ada roh balik. Siapa yang boleh buat macam tu? Adalah zat yang maha mengumpulkan, itu Allah. Dialah zat yang dia boleh kumpulkan balik benda yang hilang. Dia boleh kumpulkan balik benda yang bersepah. Dia boleh kumpulkan balik. Sebab itu antara amalan, kalau ada barang hilang yang diajar oleh sebahagian ulama, kita baca apa? Kita baca Ya Jami'. Kita zikir Ya Jami', Ya Jami', Jami', Ya Jami'. Wahai zat yang mengumpulkan, zikir Ya Jami', Ya Jami'. Kita niatkan moga Allah kumpulkan kita dengan barang kita yang hilang. Kemudian ada sebagian ulama tambah lagi, Allahumma ya jami'an nasil yaumil la raiba fi ijma' baini wa baina dhallati. Wahai Allah, zat yang akan kumpulkan manusia pada hari akhirat, kumpulkanlah aku dengan barang aku yang hilang. Dan bila kita buat amal tu, kita ingat sifat Allah maha mengumpulkan. Allah boleh kumpulkan cebisan-cebisan mayat yang bertabur. Setakat barang kita yang seketul hilang tu, takkan tak boleh jumpakan balik dengan kita. Memohon dengan Allah dengan sifatnya Ya Jami'. Kemudian disebutkan hari akhirat, hari keputusan dibuat, hari akhirat semua manusia dikumpulkan. Maka Quran cabar. Quran cabar. Fa in kana lakum kaidun, kalau kamu ada tipu helah untuk selamatkan diri, cuba buat. Kalau kamu rasa ada cara lah, ada helah untuk selamatkan diri, cuba buat. Kat dunia memanglah macam-macam helah. Ada tak? Kalau kamu rasa ada, cuba buat. Sebenarnya ayat tu ayat cabar, bukan suruh buat. Memang tak boleh buat pun. Macam satu orang lah, ayah dia warning, kalau berani buat. Ayat tu bila anak dengar, dia takut. Ayat tu dia pun faham, ayat warning, bukan yang suruh buat. Itulah rasa yang kita kena rasa. Allah kata, kalau kamu ada helah apa buat. Memang tak boleh buat. Hari tu kita jalan, kita ikut flow, ikut je flow. Masing-masing tunggu, tak tahu dia nak jadi apa, tak tahu kan. Tak tahu, semua ikut flow, semua dalam keadaan telanjang. Laki telanjang, perempuan telanjang. Nabi kata manusia akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak berkhatan dan tidak memakai kasut. Kami akan Allah Ta'ala kata, kami akan kembali hidupkan balik kamu seperti mana dulu kami mulakan ciptaan kamu. Maksudnya seperti mana kamu lahir daripada perut ibu, tak bersunat, tidak berbaju, tidak berkasut, nanti kamu lahir balik untuk kehidupan kali yang kedua, sama je. Cuma beza dia, lahir daripada perut ibu baby, tapi lahir nanti bila kebangkitan semula kita dewasa. Sehingga Sayyidatina Aisyah bertanya, tak ada ke perasaan waktu tu nak tengok-tengok sikit kan semua telanjang, tengok kiri ke tengok kanan ke, jeling-jeling sikit lah yang mata keranjang ni. Tak ada. Nabi kata kebimbangan dan kerungsingan mereka menyibukkan mereka daripada fikir benda tu. Tak ada nak fikir, tak ada. Semua sibuk nak jadi apa kat ni, tak tahu nak jadi apa. Nak jadi apa ni tak tahu. Jadi kebimbangan tu dah menguasai diri, dah tak ada dah nak fikir, nak tengok kiri kanan, tak ada. Itulah yang digambarkan oleh Nabi, digambarkan oleh Allah. Tujuannya apa? Supaya image tu ada dalam otak kita. Orang beriman ni, dia kena ada image hari kiamat tu, kena ada masuk dalam otak dia, supaya jadi ubat untuk kawal sikit nafsu dia. Kalau nafsu dia macam teruk sangat kan, maknanya tak nak ibadat, masih tak dapat tinggalkan maksiat, dia masukkan sikit image hari kiamat. Jadi macam mana? Kot mungkin berhenti sikit, break sikit, kurangkan sikit. Itulah cara dia. Sebab tu Quran sebut tentang hari kiamat ni banyak kali sebut.
sebut. Nak bagi kita yakin tu dah yakin, tapi dia ada tak dalam image pemikiran kita dalam hati kita tentang hiruk pikuk luar biasa iman. Dan setelah selesai menceritakan keadaan yang menyedihkan, menakutkan untuk orang-orang kafir, di hujung ayat daripada ayat 40 sampai 50, ada 10 ayat lagi. Yang ni Quran menceritakan keadaan orang-orang beriman. Jadi Quran dia memang macam tu. Dia cerita benda yang menakutkan, dia cerita tentang neraka, cerita tentang orang kena azab. Dia mesti akan susulkan, iringkan, gandingkan dengan cerita tentang orang-orang baik. Maksudnya seolah-olahnya kita tanyalah kalau orang kafir, orang jahat kena macam ni, orang baik dapat apa pula? Sekarang dengar, orang baik dapat macam ni. Maka barulah orang tu. Dan kenapa cerita syurga dan neraka ni selalu disebutkan bergantian? Sebut syurga, sebut neraka, sebut neraka, sebut syurga, supaya manusia ni dia buat comparison, dia buat compare. Kau dah dengar kan dua cerita, orang baik dapat macam ni, orang jahat dapat macam ni. Cuba kau letak dua cerita tu, cuba fikir, nak ambil yang mana satu, nak dapat yang mana satu. Dia tak terus lepas kan. Orang baik dapat air yang sangat enak, orang kafir, orang jahat, orang degil, orang tak taat, dia dapat air busuk, air panas, air yang menghancurkan usus perut. Jadi ke akhirat kau nak air apa? Fikir. Untuk dapat air macam ni kena buat amal soleh, kena sembahyang, kena jaga Allah. Kalau tak, kalau buat macam ni akan dapat. Disebut beriringan, sebut dua-dua sekali. Dan orang yang berakal sebenarnya dia boleh tahu apa keputusan yang sepatutnya dia buat. Mudah je, kan? Sepatutnya orang berakal dia tahu, dia mesti buat benda yang menyenangkan dia, bukan benda yang memudaratkan dia. InsyaAllah kita akan sambung 10 ayat terakhir ni pada siri pengajian yang seterusnya, InsyaAllah ta'ala. Ada soalan? Tak ada. Ada soalan? Tak ada. Semua dah jelas. Yalah, yang tadi itu senang dia faham kan. Cuma dah tinggal beriman je. Tak ada soalan lah. Tak ada. Muslimat tak ada. Tak ada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita semua ni menjadi ahli syurga, kan? Bukan sekadar menjadi ahli syurga. Sebab kalau kita mati beriman, memang kita confirm masuk syurga. Kalau kita mati beriman, memang confirm masuk syurga. Cuma ada orang dia masuk syurga direct, ada orang dia kena transit neraka. Sebab itu kita kena, Nabi ajar doa dua. Ya Allah, masukkanlah aku syurga dan jauhkan daripada api neraka. Sebab kalau mati beriman memang masuk syurga pasti. Cuma transit ke tak transit? Transit pun tak nak, kan? Transit dalam neraka tak nak. Sebab tu kena doa dulu. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga dan jauhkan daripada api neraka. Kita doa kan, Allahumma dalam Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dua sekali doa. Masuk, tak masuk langsung neraka. Tak nak masuk langsung. Tak nak walaupun satu urat roma dibakar, tak nak, kan? Dan bila kita doa untuk ibu ayah kita, kita kena doa, Ya Allah, haramkanlah walaupun satu urat roma ibu bapa saya daripada api neraka. Kalau satu urat pun tak kena, urat roma tak kena, kulit lagi tak kena, daging lagi tak kena, itulah dia punya maksud doa
sebut. Ada Nabi sebut orang yang dia keluar di jalan Allah, lalu tubuh dia kena debu. Dia berada di jalan Allah, tubuh dia kena debu. Nabi kata tidak akan berkumpul antara debu di jalan Allah dan asap api neraka. Faham? Maksudnya dengan bahasa yang lain, orang yang tubuh dia kena debu-debu di jalan Allah, Allah akan haramkan dia disentuh walaupun oleh asap api neraka. Asap pun tak kena. Tubuh dia, bila kawasan tu berdebu, mungkin dia terhidung debu masuk dalam hidung dia, kena baju dia, kena tangan dia. Tapi faedah dia, asap api neraka akan diharamkan daripada sentuh kulit dia, sentuh tubuh dia. Jadi itu kita kena doa. Kita doa untuk diri kita, kita doa untuk sahabat kita, dan tentulah ibu bapa kita. Semoga kita dikumpulkan semua dalam syurga. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, wa atubu ilaik.